Apa khabar semua? Jika anda peminat kereta, mesti nama Supercar Blondie ni anda biasa dengar. Namun selepas follower dia dah mencecah lebih 100 juta, tiba-tiba dia ni macam hilang, tak tahu pergi mana. Video-video dalam YouTube dia pun presenter lain yang buat. Jadi ini macam agak mengecewakan lah, sebab peminat sebenarnya follow sebab seronok tengok dia explain pasal kereta. Tapi ni dia dah tak ada pula. Memang nampak video-video dia yang dulu berjuta-juta views, sekarang macam ala kadar je. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Adakah dia tiba-tiba sakit ke? Tiba-tiba gila ke sebab kaya sangat? Jom kita tengok apa yang berlaku kepada Supercar Blondie ni. First sekali, Supercar Blondie ni apa sebenarnya? Nama Supercar Blondie ni dia macam nama YouTube channel yang mana pengasas dia adalah Alexandra Hershey atau nama glamour dia Alex. Alex ni obviously lah dia blonde dan dia suka dekat supercar. Jadi mungkin itu yang dia namakan channel dia Supercar Blondie. Asalnya Alex ni adalah seorang DJ radio dekat Dubai sana. Cuma dia ni minat kereta. Dia sendiri sebenarnya tak ada pun background teknikal. Cuma dia minat dekat kereta yang pelik-pelik. Jadi pada tahun 2017, dia pun buka lah channel dia sendiri untuk bercerita pasal kereta. Habis tu orang lain pun buat juga channel kereta kan. Tak adalah meletup-letup macam dia ni. Anda pun tahu kan, dunia kereta ni didominasi oleh lelaki. Jadi channel-channel yang ada pun banyaknya host dia lelaki. Tiba-tiba bila ada host perempuan, dia macam jadi kelainan sikit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Alex ni pula bukan jenis buat konten kereta-kereta biasa atas jalan tu tau. Dia buat konten spesifik untuk kereta yang pelik-pelik. Maksud saya, level-level supercar dengan hypercar, termasuk juga konsep car yang ada di merata dunia. Saya rasa salah satu sebabnya adalah dia memang duduk dekat Dubai. Dan dekat Dubai pula, supercar, hypercar ni kan bersepah-sepah sana sini. Dan ada dalam satu podcast, Alex sendiri explain yang konsep video dia ni adalah macam dia explore kereta tu bersama-sama penonton. Dia pun tak tahu sangat pasal kereta tu, penonton pun tak tahu sangat. Jadi let's explore together. Memang kereta-kereta yang dia feature dalam channel dia tu pun banyaknya konsep car. Jadi memang tak ada pun spec sheet yang available. Tak ada orang tahu pun pasal kereta ni. Maksudnya dia akan pergi tengok kereta tu, engineer dekat situ atau designer dia akan ceritalah pasal kereta tu dekat dia. Lepas tu dia pula cerita benda tu dekat kamera. Kelebihan lain yang ada pada Alex ni adalah dia memang seorang DJ. Jadi part bercakap tu memang lancar. Plus pula dia ni asalnya orang Australia. Jadi aksen yang dia ada tu pun macam menjadi daya penarik juga untuk orang ramai menonton. Cuma disebabkan kereta yang dia review ni banyaknya konsep car, sebenarnya knowledge yang kita belajar dari channel dia tu tak adalah berguna sangat. Maksud saya dalam kehidupan harian kita. Sebab kereta yang dia review tu memang takkan ada pun dekat atas jalan. Tapi ini juga yang menjadikan orang suka tengok. Dia macam sedikit hiburan lah untuk orang yang minat kereta. Sebab sekali-sekala kan, designer dekat company manufacturer kereta ni akan diberi kebebasan untuk design je apa yang dia nak design. Nak design kereta tak ada steering ke, nak design kereta ada sirip ke, buatlah nak buat apa pun. Dan biasanya kita ni orang luar tak nampak pun kereta yang diorang design tu. Jadi bila Alex tunjuk kereta-kereta ni, memang menjadi satu benda yang agak menarik untuk kita tengok. Mostly orang yang tengok tu pun kutuk-kutuk lah kereta-kereta konsep ni sebab kebanyakannya buruk. Tapi kutuk-kutuk pun diorang layan juga video-video Alex ni sampai habis. Dan bila lagi ramai orang layan video dia, lagi banyaklah dia dapat jemputan untuk review lagi kereta lain pula. Ada satu-satu masa tu sampai berbulan-bulan dia tak balik rumah sebab on the road pergi tengok kereta-kereta yang orang jemput dia. Memang tak ada cuti langsung. Sentiasa nak kena buat konten. Ini memang macam dark side lah kalau jadi konten creator ni. Jadi kalau Alex ni memang dia mengaku dalam satu podcast ni yang lama-lama memang dia jadi biol sikit. Bahasa lebih lembutnya adalah mental health dia terganggu sikit lah. Dan bila jadi macam ni, dia start lah upah orang untuk ganti dia jadi presenter. Untuk seorang content creator, nak replicate diri sendiri untuk jadi presenter tu adalah cabaran paling mencabar. Memang masa ni dia dah ada company sendiri dan dah ada dalam 50 orang staff pun untuk buat editing, buat research dan sebagainya. Tapi nak jadi presenter tu memang susah.
Mainly sebab orang nak tengok dia, bukan nak tengok orang lain. Tapi nak tak nak, disebabkan load yang makin banyak, dia pun nak rehat sikit, maka dia start dululah dengan seorang presenter dulu yang gantikan dia. Itu pun sekali-sekala. Tapi even macam ni pun, Alex sendiri masih banyak juga jadi presenter. Sekali-sekala je lah presenter lain cover dia. Tapi pada tahun 2024 macam tu, makin lama saya tengok makin kurang tau Alex ni buat video. Apa masalah dia kan? Rupa-rupanya pada tahun ni dia melancarkan satu produk baru, iaitu SBX Cars. Anda pernah dengar tak company ni? Kerja company ni adalah untuk organize bidding untuk jual kereta-kereta yang rare dalam dunia ni. Kalau sebelum ni untuk orang-orang kaya jual kereta dia harga 30 juta, 40 juta, 50 juta tu, kalau nak auction, dia orang kena upah orang untuk bawa kereta ni pergi dekat tempat auction tu dibuat. Jadi kalau kata kereta tu dekat Malaysia tapi auction tu dibuat di Perancis, kena angkutlah kereta tu bawa ke sana. Nak mengangkut kereta tu banyaklah duit terbuang, masa terbuang dalam transit. Not to mention, kereta tu mungkin rosak sewaktu transport. Jadi apa yang SBX Cars ni buat adalah dia buka macam online platform untuk membolehkan orang bid kereta ni dari mana-mana pun di serata dunia, dan untuk setiap transaction tu dia ambil 5%. Jadi kalau kereta tu harga 50 juta, dah dapat 2,5 juta. Betul tak? Cabaran nak buat bisnes macam ni adalah untuk mendapatkan orang yang cukup gila untuk bid dan bayar berjuta-juta secara online sahaja. Orang-orang kaya ni pun memang agak memilih sebenarnya, dan untuk dapat kepercayaan diorang ni memang susah. Jadi bila Alex ni dah ada lebih dari 100 juta followers dalam 2 billion views sebulan, maka agak mudahlah untuk dia dapat klien-klien high profile ni. Dia cakap kalau klien tu nervous ke, tak berapa percaya ke, dia sendiri akan pergi jumpa klien tu untuk meyakinkan diorang untuk bid dekat platform dia. Kiranya memang dia sekarang hanya deal dengan klien-klien kaya lah. Dan nak menguruskan bisnes macam ni, bukannya semua orang boleh buat, dan bukannya satu benda yang mudah. Jadi inilah sebab utama kenapa anda jarang dah nampak muka dia dekat video-video baru dalam channel Supercar Blondie. Maksudnya channel YouTube dia dan juga video-video dia di social media yang lain ni sekarang bertindak sebagai funnel untuk high-end client ni pergi dekat bidding site dia, iaitu SBX Cars. Strategi ni macam lebih kurang Dak Dimuro punya style, tapi Dak Dimuro ni kereta yang dia jual dekat Cars and Bids tu tidaklah semahal kereta-kereta yang Supercar Blondie ni cater. Dan bisnes jual kereta ni pun sangat lukratif bagi dia. Untuk tahun pertama, dengarnya dia telah berjaya auction lebih kurang 60 juta ringgit value in total. Kalau 5% dari 60 juta ni, income bisnes diorang setahun lebih kurang 3 juta ringgit. Ini tahun pertama tau. Not bad at all kan? Jadi sebab tu dia spend banyak masa dekat sini dan tak sempat nak buat konten sendiri lagi. Itu pun diorang cakap diorang masih mencari investor supaya dia dapat hire the best people in the world dalam syarikat dia. Jadi walaupun nampak macam career dia sebagai content creator dah berakhir, tapi sebenarnya apa yang dia dah bina sejak 10 tahun lepas tu, sekarang betul-betul dia nak mula monetizekan betul-betul. Dan bergantung kepada apa dia nak buat lepas ni, mungkin SBX Cars akan jadi sangat besar satu hari nanti. Tapi semuanya bermula dengan dia buat video. Kalau dia tak mula buat video 10 tahun lepas, memang semua ni takkan berlaku. Dan kalau anda sendiri nak buat video, saya ada sediakan step by step dan saya tunjukkan macam mana saya sendiri buat video panjang dan pendek, macam mana nak cari idea, macam mana saya buat skrip, macam mana nak edit, bila nak publish video-video ni dan macam-macam lagi. Untuk tengok tutorial-tutorial cara buat video ni, saya jemput anda layari syarah.my. Jemput subscribe kalau belum dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.